Bila dah tua ni, rasa macam dah terlambat pula nak belajar mengaji. Bertahun-tahun hidup rasa macam dah lagi tajuk. Rasa bersalah pula sebab di usia macam ni masih lagi tak pandai nak baca Quran. Ini antara respon yang biasa kami terima daripada pelajar kami. Tak apa tuan-puan, sebenarnya umur tu bukanlah penghalang untuk kita terus belajar mengaji. Yang paling penting, usaha dan semangat yang perlu ada dalam diri kita. Doa, usaha dan tawakal perlu seiring. InsyaAllah, pasti Allah permudahkan jalan. Saya nak kongsikan satu kaedah mengaji shortcut yang sangat mudah dan senang faham untuk orang dewasa. Alhamdulillah, kaedah mengaji ni dah bantu ramai pelajar kami yang berumur 50 tahun ke atas untuk kenal semula huruf dan lancar baca ayat Quran dalam masa yang sangat singkat. Sebagai permulaan, cuba belajar dulu dua huruf yang ramai selalu keliru ni. Saya dah sediakan video untuk anda terus belajar. Tekan butang learn more atau link di bio sekarang.